tepi pantai yang indah, ku duduk. Benar seperti yang dinyanyikan, Pantai Teluk Rubiah sungguh indah. Pantai ini dahulu terkenal sebagai kawasan peranginan dengan pasir yang putih, laut yang jernih dan suasana tenang dikelilingi bukit hijau serta resort Teluk Rubiah. Sekumpulan anak muda dari Batu 10 Lekir Sitiawan Perak pada 1980-an telah berjaya sampai ke pantai tersebut ketika belum ada jalan berturap untuk ke sana. Kepuasan terasa setelah berjaya merentasi jalan yang berbatu-batan dan berbukit. Mereka mendirikan kemah di tepi pantai tersebut. Di sana mereka mandi laut dan menikmati keindahan suasana malam di tepi pantai. Itulah pengalaman yang bermakna dan bersejarah. Kini semuanya tinggal kenangan. Hari ini tidak boleh lagi berkelah di pantai Teluk Rubiah dan menginap di resort. Kawasan ini sekarang menjadi pusat pengedaran biji besi dari Brazil iaitu Teluk Rubiah Maritime Terminal atau dikenali dengan nama Vale. Kumpulan anak muda lekir tahun 80-an ini patut berasa bertuah. Syabas, anda semua hebat.